Hari ini hari pertama perbicaraan kes Tun M saman Anwar Ibrahim 150 juta. Sebab apa? Sebab Tun kata Anwar Ibrahim ni tuduh dia sakau duit negara ni, mengkayakan anak beranak, mengkayakan kroni. Jadi ini sangat menarik sebab kita nak tengok siapa yang menipu. Jadi cerita ni kita duk dengar lama dah, masa abah muda-muda lagi dulu selepas pemecatan Anwar Ibrahim ni, duk dengar lama dah. Tu ni rembat duit negara, sakau apa nama, mengkayakan anak beranak, kaum kerabat, kawan-kawan, macam-macam lagi lah. Tapi tak pernah dibuktikan sehinggalah ke saat ini. Cuma pertemuan Tun M dengan Anwar Ibrahim ni telah bermula sejak dulu. Tetapi tuduhan Tun M ni lekat apabila Anwar telah dipenjara akibat salah guna kuasa, kemudian akibat tut 1, tut 2, dan memang telah mahkamah telah membuktikan beliau bersalah dan dipenjarakan. So maknanya Tun M tak cakap bohong lah kan. Dan sekarang ni pula ada lagi satu kes Anwar Ibrahim. Tapi hal ni kita nak tengok betul ke? Daripada cerita ada 6 kotak lah, apalah. So kita tunggu dan lihat siapa yang bercakap bohong.